Pernah tak kau tidur lena, tapi bila bangun rasa lagi letih? Lepas tu kau fikir, apa otak aku buat masa tidur semalam ni? Maraton. Jawapannya, mungkin ya. Sebab sebenarnya, otak kita jadi lebih aktif masa kita tidur berbanding masa kita tengah baring termenung atas katil main telefon. Bunyi pelik kan? Tapi inilah fakta. Semasa kita tidur, terutama masa fasa REM sleep, otak aktif gila-gila. Bayangkan macam pejabat tengah closing bulan. Semua fail kena semak. Semua sistem kena reset. Otak tengah, proses memori harian. Simpan benda penting. Buang yang tak berguna. Stabilkan emosi rancang filem mimpi yang kadang-kadang, pelik sangat. Sebab tu mimpi kadang tak masuk akal. Mimpi jumpa X dalam kapal selam tengah hujan coklat contohnya. Itu semua hasil kerja otak yang overaktif masa tidur. So, kalau kau rasa otak malas, cuba ingat, masa kau tidur, dia kerja lebih keras dari kau waktu siang. Lepas ni jangan marah kalau otak lambat loading masa pagi. Dia baru habis shift malam bro. Pernah tak kau mimpi pelik gila sampai terbangun dengan muka pelik? Komen, aku pernah mimpi pelik kat bawah. Kalau kau suka fakta macam ni, subscribe sekarang sebelum otak kau delete video ni dari memori. Otak on, hidupkan otak kau.